Hai, Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi Channel. Hari ini 21 Disember 2025. Kalau anda perasan, tiap-tiap tahun time-time macam ni saya akan buat video kasut running paling murah, especially kat Misui, sebab main bulan ni lah yang paling murah, sebab dia ada 12-12, ada year end sale, ada Christmas dan ada Black Friday. Okay? Tapi kali ni saya nak tweak sikit, sebab kita dah banyak kali buat kasut running. Saya nak cari kasut hiking paling murah. Sebab saya dan Eri tengah nak usaha kasut-kasut hiking kalau ada yang paling murah dekat Misui ni. So, jangan buang masa, kita terjah buku yang berpotensi untuk kasut hiking murah sambil kita cuci mata kasut-kasut lain lah. Okay? Dan macam biasa, bak kata sahabat saya dekat Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Siapa-siapa yang masih belum subscribe channel saya, don't wait long, subscribe. Jom. Yes. Okay, semua bak kata pepatah Melayu lama, jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat macamnya. Macam biasalah, saya punya kereta mesti autopilot. Tetapi ini peluang setiap tahun, hujung tahun, saya nak bawa anda kita terjah dan usyah mana dah tahu ada yang berkenan kasut hiking atau trail paling murah. Okey, pertama kita terjah outlet Nike. Outlet Nike ni memang sangat menggiurkan lah bagi mereka yang berminat barang-barang sukan. Tak kira running ke, gym ke, bola ke. Tambahan ada Air Jordan. Kita tengok dia punya deal memang puas hati. Tengok tu jersey-jersey yang rare, 40% memang sangat-sangat berbaloi. Okey, tapi hari ni kita jangan terpesong. Kita bukan nak cari kasut running. Walaupun ada kasut running yang murah, geram aja kan, 30% diskaun. Ya, ini dia Zoom Fly 6. Baru nak masuk, dah hujung-hujung mau masuk. Masa dia launching tak nak masuk. Kalau launching masuk lain macam Okey, jangan. Okey, ini memang kasut-kasut rare yang jarang masuk, ada dekat Nike Misui Outlet. Okey, tapi bertenang, kita nak cari kasut trail. Kasut trail kat Nike ni kita dah boleh baca lah. Ini dia Nike Pegasus Trail. Pegasus Trail 3 yang saya dah beli 2 dulu. Color tak banyak lah, color hitam. Tapi kalau nak cerita murah, memang teramat murah lah. Dia ada 30% diskaun. Kemudian kalau perasan kat depan tadi, kalau beli 2 dapat lagi diskaun lagi kan. Yang ini kasut React Pegasus Trail pula. Dia ni trail bukan kasut hiking. Tapi ada kasut trail okey je buat pergi hiking. Okey, jom kita usah. Dan untuk yang ni saya kurang berminat. Tapi saya nak tunjuk anda mana tu anda berminat. Sebab minat lain-lain tidak akan sama. Yes, sir. Section trail dengan hiking kat Nike tak banyak. Ada kecil je, kasut pun ada 2 jenis je. Tapi kalau siapa minat sneakers, orang kata sambil menyelam, kita minum air bandung cincau. Ini baju Nike Trail pun ada. Memang murah yang amat. Okay, ini Vomero. Anda tengok 469 tu sebelum diskaun. Nanti ada diskaun lagi, tak boleh tahan. Okay, jangan kata saya yang meracun anda. Anda yang teracun sebab anda tonton YouTube channel Al-Rumi. Nike tadi orang memberangsangkan ada 2 kasut hiking saja. Itu pun actually kasut trail kot. Pegasus Trail. Saya pernah pakai Pegasus Trail yang version 2. Ini yang 3 Saya kurang sikit kasut untuk buat hiking. Pilihan tak banyak, tapi kasut-kasut running lain okey. Ada Zoom Fly. Tapi bukan itu misi kita hari ni. Jom kita usah pergi. Anda stay tune. Let's check it out. Okey, sebenarnya Nike dia buka booth berasingan dekat pintu masuk yang sebelah satu lagi. Yang ni jualan bunuh diri lah. Memang kau punya diskaun. Tetapi tak ada kasut running, ada 1-2 je dan tak ada kasut trail. Okey. Siapa nak skorden kat atas ni cantik. Itu awet siapa tu? Saya tak ada kena-mengena je. Alright, tengoklah kasut-kasut murah yang berbaloi. Jom kita pergi ke pot seterusnya. Okey, sebenarnya running lab ni saya tak sempat review, saya tak sempat terjah sebelum ni. Ini dia kasut trail New Balance Fresh Foam Hero. Untuk pengetahuan anda, running lab ni memang kasut dia have sikit lah. Tetapi walaupun have yang penting apa? Ada diskaun. Pilihan trail ada. Kita tengok ni New Balance ni kasut yang baik. Saya ada Trail More. Yang Hero saya tak pernah ada. Tapi saya tertarik, saya tengok dia punya outsole dia pakai Vibram dan antara kasut trail yang baik lah. Ini dia on running
kasut-kasut kayangan dari Switzerland, tapi saya dengar dia buat kat Indonesia kantoi lah pula kan. Okey, ini dia kasut-kasut Hoka memang terkenal dengan kasut-kasut trail, tapi harga semua kayangan. Yang penting adalah sikit 20%. Jadilah daripada harga 900 tolaklah 20% kan, tolaklah 30%. Okey, Hoka ni ini kasut trail bukan kasut hiking, tetapi anda boleh cuci mata lah. Kasut on running ni jarang ada kat kedai-kedai biasa. Dia kedai-kedai spesifik macam Running Lab ni memang banyak. Balik-balik kasut Hoka, balik-balik kasut Hoka, siapa peminat alright aja. Tapi anda tengok semua sale gila-gila. Boleh cuci mata dan boleh skodeng apa-apa yang anda berkenan kat sini. Yeza. Okay, saya tersinggah kat Running Lab. Sorry tak sempat seramai tanya Running Lab ni not bad lah. Dia sebenarnya Running Lab ni kalau anda pergi kedai biasa, ini kasut memang mahal lah, high end. Tapi kat sini murah, ada 40%, ada 30%. Untuk kasut hiking, saya tak tengok sangat kasut running kecuali kasut on run dia lebih spesifik. Maksud dia lebih spesifik kan. Kasut tak banyak, tapi kasut yang anda nak tu ada. Tapi saya tengok ada Speedgoat 6, ada yang menarik New Balance Hero. Pasal saya tak cek kasut trail. Itu semua kasut trail tau. Anda kena tahu differentiatekan perbezaan kasut trail dengan kasut hiking. Okay, kena lebih spesifik. Okay, jadi kita KIV kat sana dulu. Saya tertarik dengan Speedgoat ataupun Hero tu. New Balance Hero. Pasal harga pun not bad. Okay, jom kita check it out. Kita terus. Salah satu pot yang favourite saya adalah of course lah New Balance. New Balance ni kasut-kasut running ni running dan kasut sneakers dia not bad. Geram je tengok buy 2 get 1. Memang hari ni memang untuk anda bershopping bagi siapa-siapa yang nak bershopping lah. Okay, jom. Tapi ini kasut running anda tengok ni kasut SC Trainer memang murah. Ini kasut Propel ni dia kurang terkenal lah. Okey, dia macam ni lah. Kalau anda nak tengok kasut-kasut baru, kalau duk masuk dalam outlet dekat Misui JPO ni, bermakna kasut tu tak berapa laku. Senang je pasal dia tak sampai. Dia sampai kat sini kasut yang kurang laku. Replenish dia agak slow. Tapi kat New Balance ni anda tengok satu signal yang baik lah. Kasut dia balance. Sebab nama pun New Balance. Ini dia. Yang ni saya paling tak puas hati lah. Saya baru beli, tapi saya dapat 20% dari tu lagi. New Balance 1000 ni, harga 20% kat sini, Masya Allah. 399 lah. Puas hati lah ni sneakers lain pun memang puas hati. Ni kasut Spike. Tak sangka kasut Spike harga 1000 Nampak tipis macam tu kan. Mahal juga kasut Spike ni kan. Baru saya tahu ni. Okey, tak perlu sebut. Kita jauh. Ada juga ada jual sebab dia balut. Baju murah, boleh terjah New Balance. Tak banyak pilihan lah. Dan lelaki tak ada. Untuk kasut trail, kasut hiking, ni jumpa tiba-tiba Hero. Tadi dekat Running Lab kan. Tapi perempuan ada. Harga sangat berbaloi, 499. Okay, New Balance settle. New Balance ni kalau nak cek kasut running best. Baju dia murah-murah. Running tapi hiking trail tak ada. Ada satu je perempuan punya. Apa? Sebab saya rasa kasut trail dengan running ni, dia kedai-kedai spesifik dulu. Tempat yang saya lalu ni dulu, kalau anda tengok belah sini tu ada Solomon. Sekarang tak ada. Okay, sekarang ada Saliman. Jom kita pergi kedai seterusnya. Yes. Okay, Skechers banyak juga bagi saya kasut hiking dengan kasut trail sebelum ni. Dan antara kasut hiking yang dia moderate je, tak berapa teknikal sangat, biasa-biasa je. Tetapi harga sneakers Skechers ni tergagap pula kan. Sangat-sangat mampu milik. Harga dia range bawah 600. Tapi kat sini semuanya dah diskaun 300, 200. Kasut running goran dia antara kasut-kasut biasa-biasa je. Mampu milik, selesa dan puas hati lah. Dia tak terlalu high end. Maknanya untuk orang-orang kebanyakan macam saya dah ramai kat luar sana, sesuai gila dan ini murah. Tapi bukan itu tujuan kita. Macam saya katakan, kita nak cari kasut hiking. Ni dia kasut hiking Skechers. Saya pun tak tahu model apa, tapi nampak macam build up quality dia bagus. Anda punya traction dia memang pure kasut hiking, tapi macam berat sikit, tapi design lawa. Okay, ini kasut perempuan kasut wanita, color hitam. Saya try tanya wife saya lah kalau dia berminat. Skechers maknanya ada dan harga sangat-sangat mampu milik. Yes, Skechers.
Okay. Menarik juga Skechers ni. Harga Skechers memang tak boleh mahal. Kalau mahal tu bukan Skechers. Puas hati sebab saya nak usah kasut saya dengan wife. Lebih kepada kasut training je pasal kasut utama tu dah banyak je. Walaupun okey tapi better satu kasut training tu. Dan murah sikit. Kita KFV juga Skechers. Kita tengok ada dua je lagi saya nak pergi. Yang biasa Brooks dengan last kali Adidas. Yes. Dan satu lagi outlet yang anda tak boleh miss setiap kali ke Mitsui ni adalah Brooks. Brooks ni macam saya katakan kasut murah, kasut dia baik, kasut dia selesa. Harga pun sangat munasabah. Cuma macam saya katakan saya kurang berminat dengan design kasut Skechers ni. Okey, tetapi walau bagaimanapun minta maaf lah ya. Terbaliklah pula filem tadi. Okey, kita nak cari kasut trail running memang ada. Skechers memang ada kasut-kasut trail yang baik dan berreputasi tinggi. Tapi harga dia hari ni ada diskaun dia cakap. Dan plus lawa lah mengecik lah pula ni. Ini saya tengok lain pada lain design tadi. Selalu Skechers ni macam kurang sikit kan. Ni pun boleh tahan. Okay, design tadi menarik. Yang ni Caldera ni agak popular juga tau. Tetapi ni nampak warna dia macam itu je. Kurang sikit kan. Tapi anda tengok dia punya outsole ya, memang pure trail. Bawa pergi hiking pun sesuai. Tapi Caldera tu dia punya protection ankle ada juga, stability dia. Tetapi saya dah test dengan kasut ni, dia macam terlalu bulky, macam pakai more trail loh. Okay? Tetapi siapa nak datang yang harga dia semua bawah 500. Yang ni tak silap saya selepas diskaun 380. Yang satu lagi tu boleh dapat 280. Puas hati gila. Okay, settle Brooks. Okay, Brooks ni kalau anda betul-betul minat trail running, best. Kasut dia murah. Sampai RM200 pun ada. Caldera memang puas hati lah. Dia perbezaan utama antara hiking dengan trail adalah protection. Lebih fleksibel. Trail pasal trail ni anda nak berlari. Hiking ni lebih pada protection. Kita tengok lubuk akhir wajib hadir. Mana lagi kalau tak ke? Stay tuned. Let's go. Last sekali berdebar-debar dah masuk Adidas ni, buy 2 at 50%. Sebab saya buka dia punya apps Adidas, dah pun banyak diskaun hujung tahun ni. Okay, ni yang geram ni jersey Adidas ni. Tapi ini tak ada diskaun sebab saya baru beli. Tercakap lah pula kan, memang tak ada diskaun. RM329, bukan player issue ini yang replika saja. Lalu asyik keluar ad and staff punya review je kan, boring. Masuk ke Al-Rumi, RG Runner. Pergi juga. Cakap apa ni? Cari jalan-jalan je. Jalan-jalan Jalan-jalan je. Dah jumpa berapa yang ditemui? Dah. Ni tengah nak bayar ni. Okey, satu je. Tahun ni, apa kasut running terbaik awak? Tahun ni? Kasut running terbaik. Satu je, all rounder. Tak kisah awak nak pilih super trainer ke, daily trainer ke, racing ke, satu je. Tahun ni tak banyak beli kasut pun. Maybe ni kot, Vaporfly 4 kot. Oh, tu kasut awak tahun ni tahun ni. Okey. Pakai kat mana? Pakai hari tu dekat Skincan half marathon. Apa? Tapi bukan tu FM lah kasut tu. Okey, puas hati puas. So running shop dia awak Ya. Okey bro, terima kasih. Alright. RG Runner. RG Runner, yes sir. Okey. Inilah kasut Petronas yang RG Runner beli tadi. Murahnya, Masya Allah. Inilah kasut Petronas dia beli ni. Serius murah. Siapa beli awal-awal rugi babe. Saya bukan kasut running kan, dia punya durability tak ada masalah. Tapi jujur saya katakan Adidas kali ni mengecewakan sedikit lah. Sebab kasut running yang bagus-bagus tak ada. Tetapi dari sudutnya lain, macam saya katakan, kalau kasut yang tengah market sekarang ni tak ada, maknanya replenish dia sangat cepat. Maknanya kasut-kasut tu tak sampai sebab kasut dia laku. Tapi memang tu saya setujulah. Okay, memang siapa-siapa yang mengharapkan kat sini memang harapan tipis. Kasut running tak ada, kasut trail langsung tak ada, hiking tak ada. Saya rasa Adidas paling pening lah. Tempat lain nampak. Dia tengok orang berebut-berebut beli. Saya memang puas hati lah. Dia murah, dia rare dan banyak gila pilihan. Yes. Tak, ini kasut trail. Kali mu 300 lebih tu ni kan.
Tapi Karimo tu kalau buat naik, Asalnya saya nak suruh wife saya test saja. Ini dia Bruce Cascadia 17, retail 569. Hari ni dia tolak 380 je. Dia dah berkenan. Okey, kita kasih jadi. kita belikan kasut training ke Kinabalu untuk Eri, Cascadia 17. Okay. So, kenapa you pilih kasut ni? Sebab you pilih, you bayar. Pakai tadi okey? Selesa? Selesa. Grip? Tapi kena ingat ni kasut trail dia punya ankle protection tak berapa sangat tau. Untuk lanyak-lanyak boleh lah. Khamis kita pakai Alright, enjoy the shoes. Yes. Kasut tu susah untuk apa, Dik? Saya kecil. For the gift saya, I love you. Nyampah. Alright. Semua orang happy, saya kurang happy. Tak jumpa kasut yang saya nak. Eri dah jumpa kasut dia nak. Semua happy. Dah saya katakan, masa yang terbaik adalah Disember. Sebab terlalu banyak sale non-stop untuk beli kasut-kasut running, kasut hiking. So Eri dah jumpa, ternyata kesimpulannya Mitsui ni ada kasut-kasut hiking. Hiking tak banyak, trail banyak. Tapi boleh guna untuk hiking-hiking yang tak berapa teknikal lah. Okay? So, terima kasih boleh tonton sampai habis. Saya pun nak balik tengok anak rumah. Terima kasih saya. Ya. Terima kasih di sana. Kalau anda suka video ni, tekan butang like, tekan komen. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Subscribe YouTube Arumi. Yes. Okay. Let's go. Korang jangan lupa subscribe YouTube channel Arumi. Yes. Sebagai kebaikan, stay healthy, keep fit, keep running, and when the mountain is calling, stay tuned.